Kau nak tahu tak apa masalah yang terjadi dekat mesin korang? Bila korang print je, paper tak keluar. Kalau kau nak tahu, mari saya tunjukkan. Okay, kau nak tahu tak macam mana untuk selesaikan masalah print spooler? Okay, yang pertamanya, kau pergi dekat bahagian ni, type here to search ni, tekan je. Lepas tu cari service. Okay, alright, korang besarkan balik. Korang tarik je yang belah kanan ni, tarik ke bawah sampai habis. Korang cari print spooler. Right click. Okay, pergi dekat properties. Sekarang dia automatic. So saya akan cuba buat daripada automatic kepada disable. Tekan apply. Alright. Tekan stop. So saya akan jawab untuk yang step bila print spooler. Okay, firstnya pergi dekat automatic, pergi tekan apply. Okay, tekan start. Alright, lepas tu tekan je ok, tutup balik semula. Kau pergi dekat bahagian ni, pergi control panel, pergi dekat Hard and Sound, pergi dekat Device and Printer, cari model machine, right click, Printer Properties, tekan Print Test Page. So dia akan keluar macam ni, maknanya mesin korang dah print. So itu saja mencetak tanpa batasan.